Ni dia CBR 650RR E-Clutch. Okey, jom kita review tengok apa yang ada dekat motor ni. Motor ni dia ada penambahbaikan daripada design yang lama. Dia ada fairing tepi yang baru. Dekat sebelah ni dia dah besar. Dan dia punya belly pan dah besar. Dekat bahagian depan kita dapat lampu yang baru dengan air intake hole. Nampak lebih tajam. Dan dekat bahagian belakang, design dia lebih cool berbanding yang lama. Nampak lebih sharp edges dan nampak lebih sleek. Overall design dia adalah berinspirasikan super sport, tapi kedudukan kerusi adalah sport. Apa yang aku suka pasal motor ni, walaupun dia tak bergerak, dia nampak laju dengan aggressive styling dia, dengan angle-angle yang tajam. Dan motor ni dia buat design dia nampak macam motor ni depan dia dah lowered. So pada abang-abang kat luar sana yang minat modi-modi, ini dia motor ni dah tak perlu modi, sebab design dia memang cantik. Untuk keselamatan, kita ada brake double disc depan daripada Nissin dan juga belakang. Dilengkapi dengan sistem ABS 2 channel depan dan belakang. Dan juga ada sistem traction control. Tayar pula dia guna Dunlop Sportmax Road Sport 2. Belakang 180-55-17. Dekat bahagian depan 120-70-17. Paling best motor ni main dengan digital display yang baru. Dia nampak lebih sleek dan simple dan mudah untuk dibaca. Setting pun boleh setting kat dalam meter saja. Ada macam-macam setting guys. Boleh off on the E-Clutch, boleh setting nak setting medium, sport, soft, hard, ataupun kita juga boleh tukar shift point dan pelbagai lagi. Dan juga ada pelbagai jenis tema 1, 2 dan 3. Selain daripada itu, boleh sambung dengan Bluetooth untuk tengok map. Motor ni dia bersesaran 649cc dengan 94 horsepower dan 63 Nm of torque. Ada 4 silinder dan juga pakai double overhead cam. Dan dia punya power buka dekat 6 ke 6.5 rpm. Buat aku test lah. Ok gang, ini adalah benda yang aku tak suka pasal motor ni. Nombor satu, dia punya signal masih guna signal yang sama macam motor Honda yang lain, seperti Honda Reset dan juga Vario. Selepas tu kita ada kunci yang masih belum pakai kunci keyless macam motor-motor lain di pasaran. Seterusnya adalah meter. Meter design dia terlalu simple. Dan juga seat dia design dia tak align dengan design yang tajam. Dia nampak macam out of place. Benda yang aku suka pasal motor ni, design dia memang nampak motor yang super sport. So dia pada pandangan orang lah, dia nampak macam motor superbike lah. Yang seterusnya aku suka dia punya design belakang dengan lampu yang lebih sleek. Dan juga dia punya bunyi of course sangat meracunkan. Meter sangat, menu sangat mudah digunakan. Dan selain daripada itu, power dia yang linear. Dan of course Honda E-Clutch yang sangat function. So patut beli ke baik beli yang lain? Komen, like, share, follow Project Reset. Ok, lupa nak belanja bunyi. Jom kita dengar bunyi dia macam mana.